ada staff yang macam janji nak masuk tapi tiba-tiba last minute dah tanda tangan semua, tiba-tiba tak masuk ni. So banyaklah perkara-perkara yang dari pihak majikan. Kalau macam tu kau buat apa tu? Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syami Baharudin dan bersama saya hari ni Khairil Ali Mizam ataupun K saja. Alright, so anda semua berada di episod pertama podcast Huru Hara HR. Right. So, okay, sihat? Alhamdulillah sihat-sihat. Macam mana Mi? Okay. Alhamdulillah. Tadi bukan batuk? Sikit. Okay. Dah start macam okay sikit. Lepas ni kalau batuk maaf lah. Okay. Air ada. Baik. So, I think para pendengar, penonton mesti dia macam tertanya-tanya. Ni podcast apa pula kan? Kita ada banyak bersepah podcast kat Malaysia ni. Tapi hari ni I think kita kena introduce ourselves and also the objective untuk podcast ni. So maybe K boleh continue? Okay, untuk pertama kalinya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, saya Khairil Ali Mizam tadi, tapi nama glamour lah Mi. Nama glamour ataupun nama yang lebih jinak lah orang panggil lah. K saja. Okay. Background saya ataupun saya mewakili dalam podcast ni untuk golongan-golongan majikan, untuk company yang sederhana ataupun kecil lah. Sebab saya dah boleh kata run a company dengan partner saya. Walaupun partner saya lebih lama dalam industri ni, tapi saya masuk lebih kurang dalam 2-3 tahun yang lepas. But we have a few staff yang kita dah deal tentang HR apa semua sekali kan dalam 3 tahun pengalaman. Jadi saya mewakili dalam podcast ni sebagai majikan dari company yang kecil lah. SME company lah kan? SME company lah. Baik. Bagus. Syami, bagus. Good. macam mana kau? Alhamdulillah. I think more than 1 dekad, almost 2 dekad in HR profession. So pernah bekerja di syarikat startup, micro enterprise, start dengan micro and then kita pergi ke small company, medium, big company, and also I used to work dengan 500 Fortune company, right? But as a HR, semua sebagai HR. And saya dapat lihat pelbagai how to say plan and also cara yang tersendiri bila kita nak menguruskan HR, right? Berkenaan dengan HR. Tapi yalah, sebab orang kan tertanya-tanya macam HR ni kalau ikutkan penting ke kan? Sampai kita nak buat podcast special for HR kan? But I think dia lebih kepada pendedahan, exposure kita kurang kat situ. So I think that's why the main objective untuk this podcast hanya untuk kita ketengahkan elemen HR tu sendiri. Dan kita tidak memihak pada mana-mana pihak, sama ada majikan, pekerja ataupun HR tu sendiri. Right? So you setuju tak? Okay. Ya, setuju kan? Tapi itulah seperti mana yang Syami kata, kita adakan podcast ni untuk mengenengahkan probably solusi-solusi daripada pihak HR, bukan kepada bukan favor kepada majikan atau favor kepada pekerja, tetapi more likely kita nak balancekan lah HR punya approach tu sendiri. Tapi saya dari sini mewakili untuk pihak majikan. Probably nanti kita ada panel lah nanti kita. Ada. Memang ada ramai. Kita dah listkan dah. Cuma episod pertama tak ada lah. So kita dua je kan. Orang nak kenal kita dulu. Kita pun belum famous lagi. So kita kena famous dulu. Okay. Baru VIP boleh datang. Dah gurau. Okay. Alright. Baik. So what's next? Okay. Me. Aku ialah sebagai kau expert HR ni kan, ataupun kau dah bertunggu semua ataupun dah menyelami dalam HR dalam HR agak lama. Why the name Huru Hara kita namakan podcast ni? Simple, sebab HR sendiri berkenaan dengan people, manusia. Manusia always complicated. Dan masalah manusia tak pernah selesai. And always huru hara. Every day bila kita nak fix HR problem, manusia punya problem, you fix hari ni, esok akan ada probability benda lain pula yang akan berlaku. So dia ada consequences dia. You salah adjust, salah plan, then dia akan ada effect after that. So I think some of catchy jugalah kan, huru hara kan. So
Itu je lah terlintas masa tu kan. Tapi dengan persetujuan kau juga. So but I think it's a good name. And kita tak nak nampak bila kita dengar HR saja mau tu corporate level and management side. Yes, of course part of the management team kan HR ni. Cuma bila kita nak ketengahkan ke masyarakat, I think first of all kita tahu the fundamental. So bila nak tahu fundamental tu, I think kita tak boleh nak blend sangat dengan corporate punya style. So dia akan susah kita nak value that kerja sebagai seorang HR. Sebab I think kalau kita tanya kan HR kan, apa je tugas HR biasanya. Contoh you as a maybe you pernah bekerja, kemudian and then you change to business owner kan. Betul. So apa je kerja HR sebenarnya yang you tahu secara generally? Saya I tengok HR ni okey lah. I sedikit pengalaman sebelum ni saya memang pernah bekerja lah sebelum saya mulakan bisnes. Kita pun ada pengalaman dalam industri banking ataupun company-company yang memang big company. So dekat HR ni kebanyakannya bila kita tengok diorang punya kerja naikkan gaji kot. Approve gaji, lepas tu bila nak bayar gaji lah. Bayar gaji kan. Lepas tu tahu kalau macam ada masalah disiplin, jumpalah HR ni macam guru besar. Tentu lah tadi Mi bila kau kata manager HR ni dia more to management ataupun satu team dengan management. But itulah bila masa aku kerja bank dulu bila aku expose dengan banking punya dunia, HR ni sebenarnya antara department yang kita paling takut lah, be it pada management atau be it pada pekerja. Sebab kita kira macam HR ni adalah satu auditor dalaman. Dia boleh kejar sesiapa saja, even COO ke, even CFO ke, dia macam boleh kejar. Betul. So bila kau kata dia ke arah management tu, aku macam betul lah, dia by default dia memang ke arah management, tapi sebenarnya HR ni patut ditakuti oleh semua lah, sebab dia boleh kejar kita, sama ada kita pekerja ke, kita CFO ke, kita COO ke, even CEO pun aku rasa boleh je HR tu ambil tindakan kan. But actually bila kita aku nak tambah sikit lah, because bila I mention dari awal tadi HR tu part of the management team, but benda ni kalau kita tarik that value pergi ke SME style, micro entrepreneur, micro enterprise, small company, dia tak boleh value that role. Sebab apa? Sebab majority of us bila kita run business ke apa, kita lebih kepada HR buat admin, buat surat, ikut je cakap bos, and then nak marah orang marah, tapi bos cakap bos cakap macam ni, bos cakap macam tu, bos cakap macam ni. Untuk SME aku rasa macam tu lah, memang macam tu. So kerja tu kerja admin saja, tak ada mengikut je dia. So not even plan pun. Right? So just apa je yang plan from top, then diikut. But actually bila untuk kita murnikan that role of HR ni, actually HR kalau tengok history, alright, so daripada previous HR ada tahun-tahun lama lagi sampai sekarang, sampai ke new generation, sebab dia ada kita panggil tu apa nama, dia ada fasa dia. Dulu orang kenal HR sebagai pekerjaan, job yang very old school, traditional. Dia kerja dia buat benda-benda admin saja. Alright, mengikut saja, dan dia punya jagaan dia, teritori dia adalah dengan pekerja saja. Hal ehwal pekerja lah. Hal ehwal pekerja saja. Dia dapat something from top management and then dia deliver. Itu saja dia buat. Maksudnya macam dia rekodkan kedatangan ataupun siapa dia lewat atau berapa bayaran gaji orang ni, macam itulah. Betul. And I think about 1970 atau 1980 dia dah transform. HR ni dia akan buat the policy terus. So itulah dia ada elemen HR part of the management, sebab dia kena buat governance policy, dia kena setting all the standard, everything dia beratas. So along the journey sampai sekarang, I think sekarang pun new generation, dia dah evolve. Dia sekarang kita ada tools siapa kan, AI macam-macam ada untuk tolong, untuk support the HR role, untuk bagi good implementation. Tapi current role of HR, I believe dia kena melengkapkan 3 benda. Satu, elemen HR dengan pekerja, elemen HR dengan employer, dengan majikan, and also elemen HR as a business, dengan business itself. Sebab tu dekat market luar yang real HR job, I mean dekat market lah, orang tak panggil dah HR exec sebenarnya, jarang. Orang tak panggil dah HR officer. So role dia HR business partner, sebab dia kena be part of the business. Dia kena tahu business tu nak buat apa sebenarnya.
menarik. So itulah caranya untuk barulah HR tu boleh support the business itself untuk SME. Contohlah SME ada banyak dia punya plan everything kan, from the top. Siapa yang nak sampaikan benda tu? Siapa yang nak deliver? Siapa yang nak convert the message pergi kat pekerja? Dan HR role masuk kat tengah-tengah. Ada macam tu. Secara ringkas lah hasil HR kan sebenarnya kan. But bila kita, I think dalam episod ni, dalam sepanjang episod Huru Hara, kita akan betul-betul diskusi tentang elemen-elemen dalam HR dan juga latest condition, latest state. Maksudnya ada news, ada latest news, ada amendment from government, everything kan. So macam sekarang baru-baru ni naik gaji 1,500 1,700. Ada banyak lah impak dia pada business owner. Business owner. But then for me generally, kalau kau tanya aku dekat bahagian big corporate company, mungkin tak jadi isu yang sangat besar. Mungkin isu tapi tak sangat besar. But how about micro entrepreneur, micro enterprise, small company? Betul ni. Aku setuju. Of course aku kena setuju kau expert kan. Tapi yelah kita bukan. Maksud aku kat sini Mi, aku sendiri selama membimbing ataupun bekerjaya sebagai seorang pemilik bisnes ni Mi, kita sangat struggle lah dengan HR ni kan, dengan struggle dengan memahami manusia, memahami karenah staff kita. Sebab sebenarnya bukanlah nak kata staff tu memang masalah ke apa, sebab kita sendiri pun majikan pun bukannya betul pun kadang-kadang. Kita sendiri pun buat perkara yang kita rasakan betul. So sebenarnya inilah tujuan kita lakukan podcast Huru Hara ni, sebab saya sebagai majikan ataupun Encik Syami sebagai orang yang berbackgroundkan HR, expert in HR, kita nak cuba mencari titik tengah tu. So semua panel-panel yang kita akan jemput pun selepas ni dalam episod-episod seterusnya, kita akan berbincang juga tentang apa struggle SMEs, owner bisnes kecil, ataupun even CEO company besar pun, kalau kita ada peluang insya-Allah kita boleh jemput Amin, dan kita akan bincang macam mana struggle yang mereka lalui dan apa struggle yang micro entrepreneur lalui, dan apa yang kita boleh dapatkan hikmat nasihat ataupun cara solusi terbaik untuk kita selesaikan masalah ataupun isu-isu berbangkit tentang HR ni. Tapi dia bukan soal majikan saja. Kita boleh berdiskusi, bagi solution. Staff nak buat apa pula? Kan kalau ada issue everything, so pekerja macam mana? So this podcast dia akan create balancing sebenarnya, dan kita akan cuba berdiskusi tentang solusi yang bukan direct from buku saja. Right? So kita based on exposure, based on the culture, the nature of the company macam mana, so kita akan bincang. So that's why I think this podcast very interesting, insyaAllah. Dengan ada panel-panel yang hebat, insyaAllah kita akan invite lagi. Right? So okay. Betul, macam saya just nak tambahan sikit pada apa yang Syami cakap. Saya sendiri ataupun kami sendiri dengan partner saya pun memang kita ada struggles kan, bila kita bina bisnes, bila ada staff yang keluar masuk, ada staff yang macam janji nak masuk tapi tiba-tiba last minute dah tanda tangan semua, tiba-tiba tak masuk ni. So banyaklah perkara-perkara yang dari pihak majikan. Kalau macam tu kau buat apa tu? Tak tahu nak buat apa Mi, aku macam redor lah kan. Redor kan. So aku pun tak tahu, dan maybe dalam episod-episod seterusnya kita akan cuba berbincang tentang kita rungkaikan. Dan kita akan dapatkan apa solusi terbaik ataupun approach yang terbaik untuk kita ni. Dan kita pun sebenarnya dari pihak majikan Mi, aku kalau boleh sebaik mungkin aku tak nak apa-apa isu HR ataupun dengan pekerja atau pekerja dengan majikan dia end up masuk mahkamah ke apa atas semua sekali. So dekat sini sebenarnya selama pengalaman dengan Syami, dia always ataupun kita always try to find a solusi yang kalau boleh tak result kepada sama menyaman ke court apa semua sekali kan. Sebab betul. Saya rasa di situlah part yang saya agak appreciate pada Encik Syami, because dia cuba menjadi HR yang boleh harmonikan pekerja dan juga majikan. So saya sangat sarankan bagi pihak majikan yang cuba sedaya upaya di luar sana, yang ramai sebenarnya sayang dia punya pekerja, dapatkan cuba dengar podcast ni, maybe kita boleh dapat sedikit info macam mana cara yang terbaik kita nak approach isu-isu HR. Dan juga bagi para pekerja yang mendengar podcast ni, mungkin
ada misunderstanding daripada apa tindakan management, ataupun kalaupun ada tindakan management yang salah, maybe ada approach yang lebih better kita boleh ketengahkan dalam podcast ni untuk para pekerja ambil. Saya percaya sebab sekarang pun zaman TikTok, banyak ada perkongsian ilmu tentang akta kerja. I think most of kita punya pekerja, mereka tahu sebenarnya nak buat apa. Bila ada some incident ataupun situasi yang berlaku yang melibatkan melibatkan diri orang sendirilah. Cuma apa yang saya boleh katakan, some of situation, most of the situation, bila kita bercakap, kita just rujuk pada satu panduan akta kerja ke amal menakta pun, kadang-kadang bila kita pergi ke real court case, under clause yang sama, dia akan ada solusi yang berbeza dan dia akan ada result yang berbeza. Satu contoh hari ni. Contoh hari ni Satu contoh hari ni. Contoh hari ni. Okey. I tak nak ambil court case sebab benda ni terlampau berat pula kalau first episode ni kan. Okey, macam ni. It's the simple as this. Kalau let's say cuti pekerja, cuti tahunan, annual leave. Annual leave hak pekerja ke hak pekerja ke tak? Merupakan hak pekerja? Ya, ikut atas hak pekerja. Ikut atas lah hak pekerja. Tapi majikan ada hak tak untuk tak approve? Tak pasti Tak pasti ada kot kan? Memang ada hak. Tapi on what condition? Right? So that's why dalam akta kerja tak mention pun, termasuk tak mention really detail on what circumstances, maksud on what item, objektif ataupun reason kau boleh tolak cuti tu sewenang-wenang ni. Tapi dia kena support dengan good governance policy dalam company tu sendiri. So kalau let's say contoh dalam company tu, bila staff tu masuk, dia tahu nak minta cuti kena 5 hari sebelum, kena 3 hari sebelum. Dalam akta kerja tak mention pun. Tapi dalam akta kerja mention it's a management discretion. Terpulang pada company, policy cakap apa. Tapi bila let's say you dah create policy, kalau you breach the standard, then company pun kena tindakan lah. Ada something like that. Boleh, tak ada masalah pun. So that's why bila pergi call real case, court case ke apa semua, ataupun not even court case lah, pergilah report JTK ke ataupun even JPP ke apa, dia akan ada berlainan advice mengikut situasi. Dan kalau boleh, saya pun even JTK, JPP, dia akan cari jalan solusi tengah. Be fair lah. Tak nak kita nak proceed dengan ini kira macam maybe pergi kat civil ke apa ke kan. So tak nak macam tu. Tapi melainkan kalau ada isu yang betul-betul melibatkan civil lah, curi duit kan, banyak semua, and then ada sexual harassment, ada even trust issue, everything lah. So kepercayaan hilang, pecah amanah, benda tu memang totally tak boleh nak control lah kat situ kan. Right. Okay. Alright. Okay, so itulah salah satu ataupun nama key takeaway untuk episod yang pertama ni. Walaupun sedikit, insyaAllah kita akan rungkaikan lagi pada episod-episod yang akan datang, ya, Syami. Baik. Nanti insyaAllah boleh follow kita punya page Huru Hara HR di TikTok juga, dan juga kita akan adakan YouTube channel, dan insyaAllah kita akan masukkan beberapa klip ataupun teaser siapakah panel-panelis yang akan kami hadirkan pada episod-episod seterusnya. Right. Baik. So that's it for today. Right, that's it. Alhamdulillah, settle. Thank you. Episod Thank pertama. you very much. Harapnya dapat boleh follow Huru Hara podcast HR ni, dan kita jumpa lagi di episod akan datang, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum.